Okay, 5 tips untuk first timer yang nak pergi umrah. Sebelum tu, jangan lupa save dulu video ni untuk senang nak jadikan rujukan. Okay, yang pertama, nak solat dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, pastikan datang awal sebelum masuknya waktu solat. Sebab masuknya waktu solat, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan penuh dan pintu masjid juga akan ditutup. Okay, yang kedua, belajar cara solat jenazah. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, setiap habisnya solat fardu akan ada solat jenazah. Yang ketiga, pilih kasut yang selesa dan tapak lembutlah supaya tak sakit kaki. Sebab dekat tanah suci ni kita akan banyak berjalan. Kalau nak buat umrah, nak pakai kasut, pastikan kasut tersebut bersih daripada najis dan kotoran. Okay, yang keempat, bawa ubat-ubatan asas. Okay, ubat-ubatan asas ni contoh dia ubat demam, ubat batuk, ubat selsema, Panadol, ubat tahan sakit, ubat sakit gigi dan lain-lain lah. Sebab ubat dekat sana memang sangat mahal. Okay, yang kelima, pastikan selalu pakai layat ataupun kad badge daripada syarikat travel umrah. Sebab apa? Okay, sebab kalau kata Haji Hajah terpisah daripada kumpulan, dekat layat ni akan ada nama mutawif, ada nombor telefon, ada nama hotel, ada alamat. Jadi Haji Hajah boleh tanya petugas dekat sana ataupun boleh je buka maps, tulis nama hotel ataupun juga boleh call mutawif. Dapat sesuatu? Semoga bermanfaat kepada Haji Hajah yang ingin menunaikan umrah. Jom Haji Hajah pergi umrah bulan 8 ni. Seat masih banyak ni. Hotel dekat, pasti easy to travel.